Hari ni kita trading dekat Sepang Go-Kart. So trading kali ni adalah kerjasama NKS Motorsport, KTM Premium Kuala Lumpur, tu of course lah KTM Malaysia, and kita ada turut serta Euro Grip, tayar Euro Grip, and Tenaga Frasers guys. Tenaga Frasers ni, pada mereka yang masih tak tahu, Tenaga Frasers ni diorang keluarkan barang-barang accessories, especially untuk KTM dan juga Ducati. Ducati saya rasa diorang main hyper motard je sekarang ni. So banyak barang lah untuk KTM yang diorang keluarkan. Kita tak payah tengok sini lah, kita tengok kat sini lah guys. Kita ada footrest, foot pack, kita ada cover rantai, ini penutup minyak, lepas tu skru-skru titanium semua diorang ada. Adalah fidget-fidget kecil, and tail tidy. Ini tail tidy untuk 990. And ini saya rasa barang-barang 790 ni untuk mencantikkan motorsikal korang. So nanti rupa dia macam ni lah. Nampak ni benda-benda tu. Ni. So kalau korang berminat, korang boleh pergi dekat Tenaga Frasers punya website. Nanti saya tunjuk dekat mana. Ada dekat bawah, saya letak link dia. Alright, sebelum hari hujan saya nak transform dulu. Nanti kita masuk sekali dengan diorang. Ini session sharing by Eddie. Dia nak bagi sikit dekat mereka-mereka yang masih baru ni, semua orang-orang yang first time masuk, dah a few times masuk pun yang tak ada cikgu. So Eddie sebagi sedikit sebanyak penerangan. Alright, jom kita masuk. Okay, kita naik Duke 790 ni, motor lama saya. So motor ni sekarang harga dia 47,000 je. And dia siap lah, semua elektronik yang korang nak semua ada kat motor ni. Semua elektronik yang best-best semua ada. Yang paling penting quick shifter up and down. Pada saya lah kan, quick shifter up and down, traction control, ride modes, ABS, cornering ABS, saya rasa wajib lah kena ada untuk motosikal yang harga 40,000 lebih. Kita pakai tayar ni, tayar Euro Grip. So far macam okey. JJ! Lain JJ, lain.
Hasil dia tadi kita bawa 790 Duke. Saya tak pernah bawa 790 Duke ni masuk dalam track ni. So memang fardu. And korang tengok tayar Euro Grip ni, tayar dia lembut guys. Tapi sebabkan hari ni kita main dengan geng go-kart ni, ini semua tayar-tayar go-kart ni. Ni bukan tayar dia cair tapi dia punya compound dia memang soft Mantap juga. Soft guys. Aduh, Euro Grip kepada mereka yang berminat boleh dapatkan. Yang ini model apa ni? Roadhound. Euro Grip Roadhound. Ini getah-getah yang dikutip guys Dia bukannya tayar ni cair, nampak? Kalau saya kopek, kita akan nampak tayar asal dekat dalam tu. So ini yang buat macam grip ada tak ada, bahaya juga sebenarnya benda ni. Tayar go-kart. Nampak? Nampak macam ketul ni. Ni tayar go-kart guys, kita kutip. Dia suit tak boleh ketat sangat kan dia kena ada space sikit. Ni dia dah jadi penjara. Orang kata dah boleh jadi penjara. Abang ni baru. Mantap. Dari Singapura. Oi, itu hari menang cabutan betul ah? Tadi. Aduh, patut macam pernah nampak. Yang itu. Geng Singapura banyak menang. Komplek tu kan? Komplek. Sudah, get ready. Okay, masuk. Guys. Rimbi. Kalau punya session. Abang Roki pun ada di sini. Gigi pun ada. Ada. Padu dia tadi dia cini. Counter steer. Padu Bos, nanti ada lagi ke? Ada. Sepang. Betul lah. So nanti diorang akan buat lagi. So kalau korang pakai KTM, user KTM, korang berminat, boleh pergi dekat KTM Premium Kuala Lumpur. Ni bos dia. Ni dia punya PA. Nak beli motor. Salah. Cari Syah boleh. Cari Syah. Saya tak jual motor. Bos. Dari Jeffrey. Atau tanyalah diorang bila lagi diorang buat track day ni. Dia track day ni kalau dengan sesama kita je, dengan KTM je, dia rasa selamat sikit guys. Dia tak adalah Kita main juga. dia tak adalah rasa takut sangat kan. Kalau kita turun dengan geng-geng Capri kat belakang tu, seram guys. Kalau geng-geng KTM je, okey. Betul tak bang? Tadi abang ambil dah saya siku tadi. Ada tadi. Ada. Saya. Ambil gambar siku abang buat apa? Saya yang siku masa. Ni tau. Kerja sama fotografer kemuncup. Lama tak nampak kemuncup ni. Ada satu motor jatuh kan. Inilah yang saya nak tegaskan kat korang. Gunanya slider ni guys. Tengok. Ada cala sikit kat sini dengan kat sini. Motor saya RC390 2 kali jatuh kat sini. Tapi sebab ada slider guys, satu cala pun tak ada kat motor saya. So kalau slider dia keluar sikit dalam 1 cm, saya rasa tak kena pun ni. Tapi korang tengok motor elok kan. Motor tak jadi apa-apa guys. Itulah pasal korang kena pasang slider kan. Slider sangat penting.